Okey, yang selamat betul. Assalamualaikum. Mai pula dah Abang Fighter Honda Jazz GK geng. Michael Bangkit Display untuk cap pintu depan belakang geng. Alik kiri. Lepas tu nak cap pula spoiler dia ni pun nak cap balik, baru balik. Kusam habis dah warna dia ni. Lepas tu bumper belakang ni alik kanan ni geng. Ya tak tahu dah tepuh gapo geng. Jadi kita tunggu dan lihat tengok asal dia stang mana. Super dah bos cuma sembuh ni warna dia dengan original geng dah. Lucu. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita gata kedai specialist kita untuk buat body kereta Abang Honda Jazz ni. Beres belakang dah ni pintu dia sini kepeng habis ni geng. Jadi kita tarik dah molek dah, fitting molek comel dah. Apabila comel lagu ni geng, kita pasang untuk mesin lah. Macam mesin ni kita akan mesin biar dia tu finishing dia tu biar rata molek jadi smooth comel balik lah. Tempat-tempat hok rapat besi gitu geng. Macam biasa kita akan comel epoxy lah. Epoxy ni walaupun sikit banyak geng, kita kena comel. Kalau tidak makan diri geng dah. Dia siap belakang dah kita comel epoxy. Lalu ni kita proses pula mesin kali kedua menggunakan kertas pasir tu saiz 100 geng dah. Ni kita mesin tempat-tempat hok mana kita kena seming lah. Jadi kita kena mesin dulu, lepas tu baru kita proses untuk tarik seming geng. Macam tarik seming ni kita akan tarik tempat-tempat hak bermasalah sudah lah geng. Kalau kata tempat hak tidak masalah, tak ada gleding, tak ada lekuk, gapo kita tak akan tarik lah seming geng. Fungsi seming ni kita suruh biar body kereta Abang Honda Jazz ni dia lenit comel supaya asas mula. Itulah fungsi kita akan tarik seming tempat-tempat hak bermasalah sahaja geng deh. Maknanya kita tarik pun kita tarik halus-halus ya. Kita tarik semua-semua lah, kita tidak tarik tebal. Kalau kata terlalu tebal tak boleh juga geng. Jadi makan diri dan makan modal ke depan hari lah. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita tarik seming di permukaan tempat-tempat hang bermasalah. Lalu ni kita akan jemur dulu seming ni dalam masa 1 hari. Bila betul-betul dia solid, dia kering, baru kita boleh start proses untuk gosok seming pula geng. Okey geng, alhamdulillah seming pun kering molek belakang dah. Kita jemur 1 hari. Lalu ni proses untuk gosok seming lah geng. Okey geng, untuk gosok seming ni kita menggunakan kertas pasir basah saiz 180. Lepas tu kita akan naik pula 240. Lepas tu kita akan naik pula finishing lah kertas pasir saiz 320 dah. Kalau boleh gosok seming ni jangan melebihi kertas pasir saiz 320 geng. Lepas tu sambil-sambil tu kita akan mati kalah lalu lah untuk tempat-tempat hak mana kita nak sembuh geng dah. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita gosok seming. Lalu ni kita proses untuk nepek nak sembuh primer lah geng. Macam nepek ni geng kena kau betul-betul teliti, betul-betul cermat geng dah. Sebabnya kita tak siwi kena bahagian-bahagian tak sepatutnya kita sembuh. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita nepek. Ni lah hasil dia. Lalu ni sebelum kita sembuh primer tu geng, kita akan comot wet grease remover dulu geng dah. Gapo wet grease remover ni? Sebabnya kita nak buat habis wet minyak-minyak hak ada lekat di permukaan body geng. Sebabnya barang-barang tukar ni dia anti benar. Jadi kita kena comot wet grease remover dulu dah. Maknanya kita nak suruh biar betul-betul solid, maknanya betul-betul arak lah geng. Benda tu tak ada wet minyak-minyak lekat di permukaan body. Jadi yang mana-mana nak beli untuk wet grease remover ni geng, boleh tengok di TikTok pergi jadi spray. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita comot wet grease remover. Dan ni kita proses untuk sembuh primer lah geng. Okey geng, untuk primer ni kita akan tembak sebanyak 2 lapisan geng dah. Fungsi primer ni gapo pak semang? Okey, fungsi primer ni geng kita nak tutup habis grasai-grasai hok kita gosok dengan kertas pasir hok kasar sat ni. Kedua geng, kalau katalah ada lubang-lubang halus ataupun lubang-lubang jarang orang panggil di atas seming tu geng, insya-Allah dia akan terlindung kita sembuh primer sebanyak 2 lapisan. Ketiga geng, apabila kita nak sembuh cap panin pun dia megang lagi kuat geng di permukaan body tu. Primer ni memang dia tak amat-amat penting lah geng. Lepas tu keempat, kalau kata tempat-tempat kita seming ni geng, kalau kata dia nak jadi bekas seming pun insya-Allah geng benda tu akan jadi hilang molek dengan kita tembak primer sebanyak 2 lapisan. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita tembak primer sebanyak 2 lapisan. Kita akan jemur dulu dalam masa 1 hari. Bila betul-betul dia solid, dia kering, baru kita boleh start proses untuk gosok primer pula geng dah. Lucu. Okey geng, alhamdulillah primer pun kering molek belakang dah. Kita start pula proses untuk gosok primer lah geng. Okey geng, untuk gosok primer geng menggunakan kertas pasir basah saiz 401. Lepas tu kedua finishing lah dia tu geng akan bilah kertas pasir saiz 600 geng dah. Untuk gosok primer ni geng kena guna 2 saiz kertas pasir berbeza. 400 siap belakang geng bilah dengan part tu geng akan guna finishing lah pula kertas pasir saiz 600 pula geng dah. Jangan guna kertas pasir saiz 400 saja untuk gosok primer, takut jadi masalah. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita gosok primer. Dan kita proses untuk nepek nak naik cat dia dah geng. Tunggu dah lihat geng, kita tengok hasil dia style mana geng dah. Macam nepek ni macam biasalah, kita kena korek betul-betul teliti, betul-betul cermat. Sebabnya kita tak siwi kena bahagian-bahagian tidak sepatutnya kita sembuh. Dia siap belakang kita nepek geng macam biasalah. Kita akan comot wet grease remover dulu dah.
sebelum kita sembuh cat geng. Sebabnya cat tu kini dia anti benar geng dengan wet-wet minyak-minyak. Jadi kita nak elak kepada ada wet-wet minyak-minyak di permukaan body geng, kita kena comot ubat wet grease remover ni lah. Jadi yang mana-mana nak beli geng, beli dekat mana? Di TikTok PJJ Spray ada jual geng dah dalam beg kuning. Lucu. Okey geng, alhamdulillah. Siap belakang dah geng, kita comot wet grease remover dan proses untuk masuk cat lah. Mula-mula ni geng, step mula-mula kita akan tembok dulu cat tu di permukaan tempat-tempat kita bekas kita primer tu geng dah. Kita sembuh dulu situ, boleh satu lapisan geng, lepas tu siap dah belakang. Kita barulah naik pula lapisan kedua geng. Siap dah belakang lapisan kedua, kita naik pula lapisan ketiga. Lepas tu siap dah kita tengok pula lapisan keempat. Tengok atas kadar lah, bergantung atas warna. Kadang-kadang ada warna ni geng, dia payah nak terlindung. Ada setengah-setengah kadang-kadang warna ni dia mudah terlindung geng. Jadi untuk main cat kereta ni dia main peranan juga lah geng. Bukan kata semudah kira ABC lah 1, 2, 3 tu geng deh. Okey geng, alhamdulillah siap lah kalau kita masuk cat. Dan ni kita proses untuk masuk clear coat lah geng. Okey geng, untuk clear coat ni kalau di bengkel PJJ Spray geng, kita akan pakai jenama dia tu belakang tu dia ada tulis high solid geng deh. Kalau dia belakang dia tulis high solid geng, tak boleh bawa bincang geng. Kalau geng tak percaya, pergi di kedai-kedai cat, tanya dia, kita nak clear coat tapi belakang dia tu dia tulis high solid. Memang ketahanan dia dengan ketebalan dia, lepas tu dengan kilat dia bang, memang tak boleh bawa bincang bang. Kalau abang tak percaya, pergilah kedai bang, tanya sendiri. Betul tak Pak Cuma cakap ni, bohong ke tak bohong bang? Gila bang. Memang kalau belakang dia tulis high solid bang, dahsyat bang. Jadi tunggu dah lihat, kita tengok hasil dia setara mana bang. Macam untuk clear coat ni geng, kita akan masuk sebanyak 3 lapisan geng deh. Okey geng, alhamdulillah ni lah hasil dia apabila kita masuk cat dengan clear coat geng. Setara mana geng? Kilat dia memang tak boleh bawa bincang geng. Tunggu dah lihat geng, kita tengok hasil dia setara mana, padu tak padu geng deh. Untuk kereta abang Honda Jazz ni kita akan jemur dulu dalam masa 2-3 hari biar betul-betul dia solid, dia kering, baru kita start proses untuk polish geng deh. Okey geng, alhamdulillah kering molek lah belakang cat dengan clear coat. Dan ni kita proses untuk polish lah geng. Okey geng, untuk polish kalau dia bengkel PJJ Spray geng, kita akan buat 3 step geng deh. Step mula-mula ubat paling kasar sekali, kedua ubat sederhana kasar, ketiga ubat paling halus sekali lah. Ketiga-tiga step ni geng, kita akan pakai spam berliner belakang geng dah. Nada ni okey sunroof emang embong padu siut. Okey geng, alhamdulillah siap belakang dah kita polish sebanyak 3 step. Lalu ni kita akan basuh dulu geng, biar cuci Cina baru kita boleh suruh ke owner geng biar cuci-cuci sikit ke owner mari ambil tu, dia tak kena fikir dah nak pergi basuh mana geng Okey. Alhamdulillah geng, ni lah hasil dia pada kita basuh dengan lak seperti body ni. Setara mana geng? Macam basuh detailing je tak? Tapi Pak Syuman bukan nak cerita pasal basuh geng. Ni Pak Syuman nak cerita sebelum dia mari atas di bengkel PJJ Spray dan selepas dia kan dah. Ni geng boleh lihat sendirilah sebelum dia mari atas dekat kita setara mana barang kan dah. Untuk kita tempat hok kita buat body ni geng, kepek-kepek habis dah. Geng boleh lihat sendirilah. Keluk habis dah. Lepas tu ni pula untuk spoiler dia. Geng boleh lihat sendirilah spoiler dia ni habis dah, kutuk ramak habis. Jadi ni pula ni bumper belakang dia hok dia buat deh. Jadi ni pula geng Pak Syuman nak tunjuk hasil dia geng setara mana bagai. Setara mana geng? Padu tak padu? Smooth molek tak geng pintu dia tu. Pintu depan belakang dia macam tukar pintu baru geng Lepas tu geng perhati molek untuk warna tu pula geng. Setara mana geng? Sama tak kalah dengan hok original geng spoiler dia apa cun-cun Cina geng tak? Jahat sekali dong jadi yang mana-mana nak buat macam abang Honda Jazz GK ni geng boleh hubungi nombor Pak Syuman letak di bawah ni geng 0111523499 geng apa-apa ingat geng biar semayang cukup 5 waktu, peduli kat orang geng, kita buat je kerja kita. Apa-apa ingat geng, kita pergi dengan kualiti geng, kuantiti akan mari geng 1, 2, 3 geng. Macam biasa apa? Lepas. Yang mana tidak follow boleh like, boleh share. Luncur.